Tiba-tiba dibenarkan 4 orang suspek itu ambil peperiksaan SPM. Yang kena rogol tu budak perempuan tu kira macam mana? Ketua pemuda PAS yang sangatlah bodoh, memalukan diri. Pertama sekali, soal jenayah dan soal pendidikan jangan disamakan. Kita pisahkan. Yang salah tetap salah dan perlu dihukum. Tapi bab pendidikan takkanlah kita melupakan. Dan berkenaan dengan 4 orang pelajar yang telah pun ditahan reman, diorang pun akan menjalani hukuman. Sama jugalah dengan pelajar-pelajar yang telah pun menjalani juvenile ataupun juvana, tahanan juvana. Seperti sekolahan juga ni, diorang ni bersalah. Diorang dihukum tapi tetap diberikan pendidikan, tetap diberikan tempat untuk menjawab SPM. Ni masalah orang macam kau ni, Afnan. Kan, nama jali parlimen, benda basic macam ni pun kau gagal untuk faham. Takkanlah diorang ni, kan, kita selama-lamanya kita nak letakkan diorang ni sebagai bersalah. Kan, ada satu masa diorang ni akan berubah juga. Kita doa-doakan. Dan bila diorang ni kembali kepada masyarakat, kita nak diorang ni berubah dan dapatkan peluang pekerjaan yang baik. Dan ubah cara pemikiran, ubah tahap kehidupan, bukan lagi sebagai penjenayah lagi. Dan kita nak semua orang ni diterima masyarakat dan diberikan tempat semula di dalam kalangan masyarakat. Punyalah bodoh lah kau ni, Afnan. Memalukan diri, memalukan image parti menggunakan nama Islam. Assalamualaikum.